Alhamdulillah lah. Terus nak borak ke ataupun boleh saya duduk? Nak tanya juga tu tuan. Awak ni dalam keadaan yang emosi ke awak dah relax? Masih lagi ada emosi tu. Tapi emosi jangan duduk. Nanti rosak kursi saya. Awak duduk berdiri je. Okey. Tak apa. Okey tuan. Ya. Kenapa awak macam saya dah tak kenal Kenapa awak jadi macam ni? Ya. Tak kenal apa? Tak kenal. Ini semua kerja wardrobe lah ni yang awak tak kenal saya. Hai, geram aku ni. Baju free lah. Dia tu macam mana? Itu sebab kita tak tahu siapa mandul. Ayah, saya masih ada hormat sikit lagi tau dengan ayah. Dah. Ayah tanya, ayah, dia mesej siapa? Alamak. Apa ni? Murah sangat. Operator pun dia balas mesej tu. Operator memanglah. Dia sambut tetamu. Operator tak payah reply. Operator pun dia reply. Oh ya ke? Saya cakap dengan awak Saya cakap dengan awak kalau macam gini juga perangai awak, siapa pun tak nak lah. Tak. Jangan begitu. Tak tahulah kalau dia nak. Awak salahkan saya? Engkau ni masalah kau satu je tak? Engkau dengan perempuan lemah, takut. Kau tak macam ayah. Ayah dengan perempuan berani. Kadang-kadang ayah tak tahu. Ayah ni terlebih berani ke berani tak bertempat? Kita kena berani. Tak ada ya. Saya cuma teringat. Takkan saya nak bohong perasaan saya. Bukan masak. Mana baju? Biasa terus masuk ya. Jangan. Kan ayah tee off kau sekarang. All in one ni yang. Ayah janganlah nak gelak-gelakkan saya pakai suit. Ayah hari tu kan main suit kali hijau. Alah, mana ada orang pakai baju hijau macam ayah? Ya, tadi baju ni ada macam belah tepi dia. Bila dah pakai tak ada pula ya. Ada kat belakang tu. Ada. Ya. Ada. Tak ada pula ya. Cuba ya tengokkan betul-betul. Udahlah kau. Okey. Aduh, orang pakai kot tak pakai kot. Kau tak percaya lah. Tak segak kau pakai lah. Ayah pakai kot segak. Warna je yang buat menyelah. Macam mana ayah terfikir nak akan pakai kali hijau malam tu? Ayah? Ayah pakai pasal Radin pakai. Yelah. Tapi kalau di belakang nampak ayah macam ayah pakai kali hijau kan? Ingatkan, tolonglah aku. Dia pun hijau. Alah, lupakanlah. Perempuan tu memang layak ditinggalkan. Ayah dah tahu dah. Mula-mula masa kau berkawan dengan dia tu, ayah dah tahu dah. Dia berkawan dengan kau ada sebab. Pasal kau ada scrambler. Itu aja. Kalau kau tak ada scrambler, tak ada punya. Ayah nak cakap pasal dia materialistik lah. Iyalah, pasal kau ada motor tu je. Kalau betul dia materialistik, dia dah pilih ayah sebab tu motor ayah. Saya pinjam motor ayah. Kenapa dia tak pilih ayah sedangkan ayah ada motor? Kau tahu tak mak kau pernah bagi pick up line dekat ayah apa? Apa? Abang. Sabarlah. Dia tanya, Abang tahu tak persamaan abang dengan bunga? Ayah cakap tak tahu. Apa dia? Dua-dua tak ada otak. Pick up line mak kau. Kalau ikut hati aku, Naya Sofian tu aku kerjakan. Dia dah malukan kau kan? Dia malukan kau. Ini Mio Singer. Dia belum tahu. Mak kau dulu pernah tinggalkan ayah. Kau tahu apa ayah buat? Ayah nangis 40 hari. Kau jangan macam tu. Hati saya dah retak. Kalau cermin tu dah retak 1000. Kalau cantum balik pun dah tak boleh elok dah lagi. Tapi boleh simen kan? Nara, saya nak tanya sikit boleh? Boleh? Apa persamaan awak dengan saya? Tak tahu. Tak tahu kan? Awak dah cerai, saya ada 1-0 lagi. Sonok alah bergurau aja. Kalau ya pun iyalah. Dulu kan saya pilih yang muda. Muda tak elok. Kali ni saya ingat saya nak pilih yang tua sikit. Nak tahu tak siapa orang dia? Sebenarnya saya dah jatuh hati dengan doktor. Hei! Apa awak cakap macam ni? Awak datang sini nak counselling tau. Saya kalau awak cakap dulu, saya anytime. Biar awak settle masalah awak. Nanti lagi susah. Tapi tak awak settle je masalah awak. Tak salah kan saya nak bagi tahu. Memang tak salah.
Tapi saya serba salah. Oh ayah, Ha. ingatkan dah lama tak jumpa doktor tu, perangai lama dia dah tak bawa kemari. Rupanya masih sama. Orang panggil miang-miang keladi. Tapi kalau kelakar macam itu boleh permanen tu. Saya hanya boleh ubah kalau saya ambil. Itu je. Janganlah doktor. Kenapa pula doktor nak ambil? Contohlah. Contohlah. Yelah doktor. Kalau doktor rasa nak lama duduk sini, jangan ambil lah. Kalau rasa nak ada minggu depan, minggu lagi satu. Saya ni bergurau aja. Yelah. Tapi doktor, Air pun dah sampai. sebab doktor punya gurau kadang-kadang jadi tu. Sengaja saya tembak. Kau dah jatuh hati dengan si tua tu? Kau ni biar betul. Kan baru lagi bercerai. Kau dah minat dengan doktor tu pula. Apa lagi, Pian? Wih, sakit hati tu. Aku berubah. Lu siapa? Sekejap. Aku berubah. Aku tanya pandangan orang, minta advice orang. Dalam pada masa tu, kau dah suka orang lain. Pian. Kau dah suka orang lain. Pian! Kau dah... kau balik kasut dalam rumah aku ya? Ha? Ayah, sabar. Sekarang, aku nak balik. Ambil kasut aku balik. Aku nak balik. Aku nak balik. Macam mana kasut tak ada? Masa kau buang aku tak ingat. Ayah, awak tahu saya sayangkan awak. Sayang berbenda. Sayang. Main cakap, main sembuh je. Rasa tak ada. Pui. Macam ni awak nak berbaik dengan saya balik? Aku walaupun macam gitu, aku tak ada pula buka hati pada orang lain. Engkau muda je. Aku? Yelah, akulah. Engkau? Doktor tu dah 3 dapur pun kau masih nak. Macam ni ke cara awak nak berbaik? Memang. Asal. Awak tak sayang saya Aku dah? baik macam tu. Saya tanya sekali lagi ni, awak dah tak sayang saya lagi? Sayang apa? Macam gini je nak sayang. Aku menangkan bapak kau singa je kalau tak Ni aku pergi ni. Aku harap memang kau tak jumpa aku lagi tau. Aku pun tak jumpa kau lagi tau. Kau jangan. Wah, janganlah macam ni. Kali ni memang Wah tak return bro. Kali ni Wah tak return. Kau tahu tak? Asyik baik tak jumpa. Dulu kau ni tak jumpa lagi. Belah. Apa yang kau sedih sangat ni? Apa yang kau sayu sangat? Macam mana ayah boleh berani pakai baju colour ni? Malam hari tu. Cengkau lah kau aib aku. Mana datang kekuatan ayah pakai colour macam ni? Ya, tak. Aku mati-mati kau dah hebat. Udah main baju aku. Ayah, macam mana ayah boleh terfikir pakai colour ni ya malam tu? Aku minta colour lain. Aku tak sangka boleh sama dengan Cik B. Ayah. Tak apalah ayah. Memang ayah seorang je berani dalam dunia ni ya. Bukan salah ayah. Saya rasa gangster pun tak berani pakai colour tu ya. Udah. Ayah, sebenarnya Nora tu tak curang kan ayah. Ayah cakap dia keluar dengan bos. Yelah, dengan bos lah. Nora tu kerja sendiri ya. Mana ada bos? Kerja sendiri. Saya mungkin tengah marah, saya pun terikut cakap ayah. Sampailah saya berpisah dengan dia. Ayah masih happy dengan baju ayah. Ayah tengok ya, colour ni, orang panggil colour ni hijau suria baju hitam ya. Bertukar ini. Nora, saya nak bagi tahu awak, test awak sama dengan ayah. Pian, hijau juga. Ayah Sakit datang betul. ni. Makan dalam. Ayah. Dah, saya dah nekat. Saya nak pergi PLKN.
Ni awak tak, awak cucuk lagi.